Hello guys, hari ni kita nak masak ayam masak kicap yang sangat sedap, simple dan mudah je nak buat. Bahan-bahan yang diperlukan bawang merah, bawang putih dan juga sedikit halia. Bahan ni kita akan blend, masukkan sedikit air. Kalau korang nak pedas, korang boleh masuk cili padi. Tapi kalau tak nak pedas, ada budak kecil, tak perlu masukkan lada lah. Okay, after blend dengan air, ini adalah hasilnya. Next, kita akan goreng ayam. Masukkan sedikit minyak. Buka api besar. Tunggu minyak panas. Sambil-sambil tu kita akan gaul ayam dengan garam dan juga kunyit. Ni ayam dah siap dibersihkan lah. Masukkan sedikit serbuk kunyit, sedikit garam. Gaul-gaul sehingga sekata dan sebati. Bila minyak dah panas, boleh masukkan ayam ke dalam minyak yang panas. Buka api besar je. Ayam ni kejap je kita masak. Kalau nak separuh masak pun boleh, sebab kejap lagi kita akan masuk dalam kuah kicap. Buka api besar, biarkan seketika, tunggu ayam masak. Sambil-sambil kita tunggu ayam masak, boleh basuh pinggan dan sebagainya lah. Bila ayam dah masak, boleh balikkan ke bahagian satu lagi. Yang ini saya buka api besar je sebab nak cepat. Bila ayam dah masak, bolehlah angkat dan ketepikan. Angkat ayam ke tepikan seketika. Minyak ayam ni kita akan buang sedikit dan kita akan guna separuh. Minyak bekas goreng ayam ni sangat sedap. Kalau nak buat goreng sayur pun sedap, nak buat masakan lain pun sedap. Ketepikan ayam goreng seketika. Makan macam ni pun dah sedap ni dengan nasi panas-panas. Letak sikit je minyak dalam separuh macam tu. Kemudian buka api besar, masukkan bahan-bahan yang kita dah blend tadi. Senang je, bawang merah sikit, bawang putih sikit, halia sikit. Kalau ada bawang besar, boleh masukkan bawang besar, dah dia lagi rasa manis-manis. Kemudian masukkan sedikit sos tiram. Kacau-kacau, masukkan sedikit kicap pekat jalen ni. Kemudian masukkan kicap lemak manis, kicap kipas udang. Kemudian gaul-gaul, kacau-kacau biar dia menggelegak dan masak. Masukkan sedikit garam dan juga serbuk perasa. Ni nak pedas boleh letak lada. Saya tak masak pedas sebab nak bagi budak-budak makan. Kalau ada bawang besar, potong bawang besar, letak sekali. Dia lagi sedap rasa manis-manis. Yang ni sebab kita tak ada bawang besar, pakai bahan mana ada dekat rumah je. Kacau-kacau. Kemudian rasa sedap ke belum? Dah cukup rasa, dah sedap semua, boleh masukkan ayam. Buka api besar je. Biarkan ayam dengan kuah kicap ni memekat. Dan ayam ni dia bersalur elok dengan kuah kicap. Buka api besar, biarkan seketika. Rasa dia sangat-sangat sedap guys. Kalau pedas, lagi sedap. Kalau korang nak pedas, korang boleh letak lada lah. Tumbuk ataupun potong je lada, masukkan sekali, okey? Ayam kicap kita is done. Sangat simple, senang je nak buat, cepat je nak buat guys. Bahan yang digunakan pun tak banyak. Korang patut try buat dekat rumah, okey? Ni makan dengan nasi panas-panas ni confirm tambah 2 pinggan. Selamat mencuba dan selamat menjamu selera guys. So, ini adalah menu kita hari ni lah. Kita ada sayur bendi, ayam masak kicap dan juga tomato fresh. Selamat menjamu selera. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.